Dosa kita semua manusia ada 4 bentuk pula. Dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan dirinya. Dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan hartanya. Dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan keluarganya. Dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan agamanya. Dosa kita sama manusia yang ada hubung dengan dirinya. Macam mana? Seperti kita pernah tempeleng orang, pukul orang, pernah kita bagi malu dia depan orang ramai, pernah kita umpat dia, pernah kita kata dia. Ini dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan dirinya. Mesti kita bertobat, mesti kita membersihkan diri daripada dosa itu. Dosa kita dengan manusia yang ada hubung dengan hartanya pula bagaimana? Hartanya yang kita curi, sama dia sedar atau tidak? Hutang dia, hutang kita kepada dia yang kita tak mau nak bayar, yang sudah bercita-cita tak mau nak bayar, ini dosa kita kepada manusia yang ada hubung dengan hartanya. Dosa kita sama manusia yang ada hubung dengan agamanya, seperti kita tuduh dia bid'ah, kita tuduh dia murtad, kita tuduh dia syirik. Sedangkan kalau tuduhan kita itu tak tepat, kita tuduh orang syirik, dia tak syirik, syirik kembali kepada kita. Kita tuduh orang zalim tapi tak tepat, zalim itu kembali kepada kita. Kalau kita tuduh orang itu murtad tapi tak tepat, murtad itu kembali kepada kita. Kita tuduh seorang itu kafir tapi tuduh itu tak tepat, kafir itu kembali kepada kita. Ini dosa kita sama manusia yang ada hubungan agamanya yang mesti nak kita selesaikan. Kemudian yang keempat, dosa kita sama manusia yang ada hubung dengan keluarganya. Ini hubung dengan keluarga ni agak berat. Lebih-lebih kita ni yang sama-sama belajar ni, daripada sekolah rendah hingga menengah hingga sampai universiti, sama-sama belajar ni. Campur di antara lelaki dan perempuan. Kadang-kadang sama-sama mutlaah, kadang-kadang sama naik motosikal, kadang-kadang sekali-sekala berdua-dua juga, ya. Kita tak tahu selama ini, tak faham, ya. Kadang-kadang kita berlindung sebalik mutlaah bersama. Tujuan mutlaah, tetapi bukan mutlaah, dah berkeluar pula nama dia. Itu berat tu. Berat. Kita sudah berdosa sama manusia yang ada hubungan keluarga ni. Mak bapak dia mana tahu? Kita mutlaah berdua dengan dia, mana dia tahu? Kita cut-cut dia sikit, mana dia tahu? Kita buah-buah dengan dia, mana dia tahu? Kadang-kadang kita bawa dia dengan motosikal, bawa enjoy, mana dia tahu? Ibu dan ayah yang tahu. Nak minta selesai tu, nak bagi jumpa mak bapak dia, bukan senang. Dosa kita dengan Allah akan selesai manakala menempuh 3 syarat. Tetapi dosa kita semua manusia tidak akan selesai kalau tak menempuh 4 syarat, tambah 1 syarat lagi. Jadi nak membersihkan dosa dengan manusia ini susah, tapi nak membersihkan dosa dengan Allah ini mudah. Sebab dengan Allah menempuh 3 syarat, dengan manusia menempuh 4 syarat. Dengan Allah bagaimana? Yang kita tempuh 3 syarat. Yang pertama, menyesal. Sedih hati kita. Hati kita rasa duka cita. Kalau boleh mata menangis. Kalaupun mata tak menangis, tapi hati dah menangis. Kenapa cuai? Kenapa selama ini telah melakukan dosa kepada Allah, cuai melaksanakan perintah Allah dan terlibat dengan larang-larangan Allah? Jadi yang pertama menyesal. Yang kedua, tak buat lagi. Kesalahan tu tak ulang lagi. Yang ketiga, berazam sungguh-sungguh, bercita-cita tidak akan lakukan lagi. Ini 3. Tetapi sama manusia, selain daripada menempuh 3 perkara tadi, yang keempat nak minta halal, ini berat. Kalau berhubung dengan dirinya, dosa kita nak berhubung dengan yang ada kait-mengait dengan diri manusia, nak minta halal, kenalah jumpa dia, minta maaf, minta halalkan. Kalau yang ada hubung dengan hartanya, kenalah kita bayar. Yang susah tu kalau dia tahu kita ambil, boleh tahan juga. Kalau kita jumpa taklah malu sangat. Waktu duit dia hilang di dalam kelas, dia tak tahu kita mencuri. Dia tak tahu siapa yang mengambil. Dah keluar 10 tahun, baru kita menyesal, ingin nak bertobat. Perkara dah 10 tahun. Seorang dah jadi ADO, seorang dah jadi pensyarah universiti,
Seorang dah ada bawa anak 5, seorang dah bawa anak 6. Dah lepas 10 tahun dah masing-masing ada jawatan penting, tiba-tiba menyerah diri. Menceritakan, wang saudara yang dalam kelas dulu hilang RM20, saya lah ambil. Senang nak beritahu ke? Senang nak beritahu? Ai, berat. Kadang-kadang dia dah mati pula, kalau tak mati pula dah jauh pula. Kadang-kadang dia kerja seberang laut. Berapa berat? Itulah dengan manusia ni nak jaga-jaga. Berat. Nak menyelesaikan dosa kita dengan manusia amat berat. Kemudian dosa kita pula sesama manusia yang ada hubung dengan agamanya, kita tuduh dia murtad, syirik dan sebagainya. Nak jumpa, nak bagi tahu dia pula. Kalau di mana masjid kita isytihar, di mana tempat perhimpunan kita isytihar, kena isytihar pula. Tarik balik tuduhan kita. Tak cukup kita minta maaf dengan dia saja, kena isytihar balik. Kena wa aslahu wa bayyanu, kata Allah dalam Quran. Membuat baik dan menyatakan balik, isytihar balik. Kalau kita pernah bersyarah di satu masjid, ya, dalam syarah-syarah tu tak macam mana, makanya ceramah kita terlalu hot, kita marah kepada seorang, terus kita tuduh dia kafir umpamanya, tanpa periksa. Hai, nak syarah balik di masjid tu, panggil orang ramai, isytihar tarik balik petua tu. Berapa susah. Kalau tidak tak selesai. Kalau tidak tak selesai neraka. Kemudian dosa kita sesama manusia yang ada hubungan dengan keluarganya lagi berat pula. Katalah umpamanya dalam sekolah di mesti ni, umpamanya yang pernah kita bawa siswi, umpamanya anak gadis seorang, buah-buah berdua-dua, minta maaf berdua-dua, naik motosikal berdua-dua, ya, duduk di buah bunga, di pokok bunga berdua-dua, tapi sekadar itulah, tak lebih. Senang ke nak beritahu mak bapak dia? Senang ke? Mak bapaknya duduk di Ulu Pahang pula. Berapa jauh? Kadang-kadang terpaksa pula menyeberang pakai rakit ke. Kita dah sedar 10 tahun yang sudah. Masing-masing dah kerja baru sedar. Sedar melalui orang dakwah. Hai, perlu aku membersihkan dosa. Dulu waktu aku mesti banyak dosa. Tiba-tiba satu hari, Assalamualaikum, di tangga pakcik dan makcik tu. Waalaikumsalam. Dia pun tengok, siapa budak ni? Silalah naik. Kita pun naik. Apa hal kau? Makcik tak kenal kau ni. Pakcik tak kenal kau. Mengapa kau datang sini? Saya datang ni dari Kuala Lumpur, makcik. Pakcik, jauh kau datang ni. Mesti ada hal ni. Pakcik, makcik tak kenal kau ni. Senang nak beritahu ke? Tentulah waktu nak buka mulut tu macam mana agak-agak. Tentu terketak-ketak lah dulu. Makcik, pakcik, minta maaf lah saya datang ni begini. Sekaranglah saya baru sedar salah. Saya banyak salah dengan makcik ni. Nampak cik, awak tak salah dengan saya. Kau tak salah, kau baru kenal dengan saya. Manalah kau ada salah dengan saya? Ada pakcik, ada makcik. Kau jangan main-main. Tak pernah saya salah, awak salah dengan saya. Kan hari ni baru berkenal. Ada makcik, ada pakcik. Saya dulu pernah masuk universiti 10 tahun dulu. Dan anak makcik yang bernama Terung binti Kundo, anak pakcik-makcik lah, pun masuk universiti masa itu. Saya waktu tu tak tahu makcik. Saya tak tahu batas-batasan Islam. Saya bawa dia naik motosikal selalu. Selalu mutangah dia berdua-dua di bawah pokok bunga dan sebagainya. Setakat itulah pakcik-makcik minta maaf. Senang nak cakap ke? Kalau waktu itu barangkali orang tua tu naik hot, dia bagi penyapu, tahan je lah. Apa nak buat? Kalau dia kata awak dulu tak faham, tak tahu, kan awak nak minta maaf. Makcik, pakcik maafkan, nasib baiklah. Kalau penyapu naik ke muka, ditendang yang kita keluar, tak apalah, apa nak buat. Tapi sekurang-kurang kita sudah mengadu nasib, terpulanglah dia dengan Allah lagi. Berapa berat saudara-saudari yang sekalian, berapa berat. Sebab itulah dengan manusia ini jangan mudah kita melakukan kesalahan. Sebab apa? Bila kita sedar, bila insaf nak membersihkan diri, susah nak menempuh syarat yang susah. Kerana menempuh 4 syarat. Kalau dengan Allah, dosa kita dengan Allah hanya cukup 3 syarat.